Betul tu, abang, jawab Ipin. Ayam itu tiba-tiba pada suatu petang, Upin dan Ipin bermain di kebun belakang rumah. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi kukuk, kukuk dari semak. Bila mereka mendekat, mereka nampak seekor ayam misteri dengan bulu berkilau. Ipin, ayam ni peliklah, kata Upin. Betul tu, abang, jawab Ipin. Ayam itu tiba-tiba berlari dan berhenti di sebelah sebuah kotak lama yang tertanam di tanah. Upin dan Ipin membuka kotak itu perlahan-lahan dan terkejut melihat lampu kecil bercahaya di dalamnya. Wah, misterinya, kata Upin. Betul, 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 kata Ipin sambil tersenyum. Pada suatu petang, Upin dan Ipin bermain di kebun belakang rumah. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi kukuk, kukuk dari semak. Bila mereka mendekat, mereka nampak seekor ayam misteri dengan bulu berkilau. Ipin, ayam ni peliklah, kata Upin.